Hey, what's up guys? So ini 9 tempat makan menarik dekat Hat Yai, Thailand. Korang boleh save video ni terus sebab video ni panjang, tapi aku cover semua tempat terus dalam satu video. Okay, first kita pergi Kai Tok Mina. Kai Tok Mina ni awal pagi lagi orang dah beratur panjang pukul 9.30 pagi sebab orang nak beli dia punya ayam goreng fresh ni. Aku tak tahulah macam mana orang Thailand buat, tapi ayam goreng diorang sangatlah sedap. Lepas tu korang boleh makan dengan nasi kuning ni, and dia bagi sos Thai yang manis-manis tu. So korang akan dapat kemanisan daripada sos Thai campur dengan rempah daripada nasi kuning tu, and then campur dengan ayam yang crispy tu. Lepas tu kita makan, nak makan dengan pulut pun boleh. And then kedai sebelah tu dia ada jual Thai green tea dengan Thai tea ni. Rasa dia sangat pekat tapi tak manis sangat, memang sejuk je tekak makan pagi-pagi. Okay, next kita pergi Khlong He Floating Market. Khlong He Floating Market ni konsep dia very unik. Dia ada boat yang berterapung dekat tepi-tepi sungai ni. Lepas tu kalau korang nak beli makanan, dia orang hulukan dalam bulu panjang tu. Lepas tu ada macam-macam air dengan snack ada jual kat situ. Macam ni aku beli air kelapa yang dalam bulu. Rasa dia sama je air kelapa je tapi konsep dia unik lah. Lepas tu ada aiskrim kelapa pun ada juga. Kalau nak beli kuih muih boleh, nak beli pad thai yang goreng fresh kat situ boleh. Macam Kemen dia beli telur kat sini. Lepas tu kita pergi pula Lee Garden Night Market. So Lee Garden Night Market ni literally pasar malam kat sana lah. So banyak makanan-makanan best korang boleh nampak. Macam ni ada udang besar-besar yang goreng fresh kat situ. Lepas tu kalau nak makan baby crab boleh. Tiba-tiba ada baby crab Amin. Tak pasal-pasal aku tak jual sambal nyet, tiba-tiba jual ketam pula kat sini. Lepas tu kita makan. Sambil-sambil tu kalau korang nak cari air yang ala-ala Slurpee pun ada. Tapi ni favourite aku. Dia macam dua roti canai tapi dijadikan dessert. So korang boleh letak cheese kat dalam, nak letak pisang boleh, nak letak Nutella boleh. Yang kat sini paling sedap aku beli sebab yang ni paling crispy so far. Okay, lepas tu sebelum balik kita orang jalan-jalan, and then kita orang tapau oyster pancake yang ni telur dadah, letak fresh oyster kat dalam. Lepas tu kita bungkus pad thai dekat sebelah dia tu juga. Lepas tu makan dekat hotel. Okay, next esok tu kita pergi ke Kai Tok Decha. So Kai Tok Decha ni antara kedai makan yang famous kat sana juga. So yang first kita order teh tarik berbuih ni, quite manis jugalah sebenarnya. Lepas tu aku order siakap tu. Siakap tu overcooked sikit. Lepas tu kita ada seafood lah kelapa yang tu sedap. Yang nasi dengan yang goreng macam Kai Tok Mina tu, bagi aku Kai Tok Mina lagi sedap. Tapi kat sini korang kena try dia punya udang ni. Aku lupa masak apa. Korang tunjuk je video ni dekat waiter dia nanti. Sangat sedap. Dia punya otak udang tu meleleh cahaya dalam mulut. Sedap sangat. Lepas tu dekat depan Kai Tok Decha ni ada akak ni jual colek. Korang boleh try colek dia fresh campur dengan sos 6 pelawan tu. Sangat pedas, sikit masam, semua balance rasa dia. Bila dah seharian kepanasan, kita orang decide nak cool down sekejap. Kita orang pergi cari cafe. So kita orang singgah dekat Nimbi Coffee House ni. Dia estetik dia very cantik kat dalam. Lepas tu nak cool down beli kopi sekejap boleh lah. Okay, next kita pergi Central Festival Hat Yai. So Central Festival ni sebenarnya dia mall lah, tapi dekat tingkat bawah, dekat bawah tu yang tu memang penuh dengan makanan je. Yang salah satu benda favourite aku suka beli kat sini, air oren dalam botol ni. Rasa dia sangatlah sedap guys. Air oren dia perah fresh, rasa masam, manis, pekat semua dalam tu. Yang orang beratur panjang ni orang beli Toro fries. Tanya aku beli tu tak ramai sangat. Lepas tu orang dah panjang, orang kata sejam beratur. Tapi kalau tanya aku, sejam tu tak worth sangat lah nak beratur. Tapi kalau orang tak ramai boleh beli untuk korang cuba-cuba makan lah. Okay, kemudian kita pergi Khlong He Buffet Seafood. So Khlong He Seafood Buffet ni harga dia lebih kurang dalam 30 ke 40 ringgit kita lah. Lepas tu kau boleh makan unlimited. Nak makan udang, ikan, kepah, lala semua ada kat situ. Macam ini aku ambil udang fresh, dan kita orang ambil ikan yang bakar dengan garam tu. Lepas tu korang boleh ambil lah daging juga ayam. Boleh makan dengan cicah dengan sos Thai yang dia orang provide. Okay, next kita pergi ASEAN Night Bazaar Hat Yai. So ASEAN Night Bazaar ni pun memang tourist attraction juga, penuh dengan makanan. Tapi kat sini makanan more kepada makanan ala carte lah. So kalau korang nak order ayam pad thai goreng ke, nak order somtam ke, colek-colek buah ke, apa semua ada. Tapi dekat bawah tu sebenarnya tempat shopping baju. Dekat atas tu baru makanan. So dekat atas ni aku order air buah yang smoothie passion fruit ni. Lepas tu pulut mangga. Pulut mangga kat sini sedap. Boleh makan. Cuma kat sini tak banyak tempat duduk. So korang tapau je, makan dekat luar, dekat bangku outdoor tu lagi best. Okay, next kita pergi Food Villa. Food Villa ni aku rasa macam baru siap tempat ni kalau tak silap. Tempat dia cantik, very orang kata luas tempat dia. Sama juga penuh dengan makanan juga. Tapi aku tak adalah orang kata prefer sangat makanan kat situ. Biasa-biasa saja. And last kali kita singgah dekat 7-Eleven sebelum balik Malaysia, tapau teh ais. Okay, itu saja. Bye.